Public Gold dia juga ada apps. Sama ya, tuan-puan boleh tengok 25 gram ni saya boleh simpan secara percuma dalam ni. Saya juga boleh keluarkan fizikal pun kalau saya nak. Saya tak nak keluarkan pun boleh. Saya nak jual balik tanpa keluarkan fizikal pun boleh. Saya nak pajak pun boleh. Inilah emas yang ada di dalam account gap ni. Account gap ni walaupun nampak seperti account digital ke? Sebenarnya dia bukan digital. Dia cuma persinggahan untuk kita menabung emas sama ada nak keluarkan ataupun nak jual balik. Dia ada support. Public Gold ni dia ada support yang dinamakan sebagai reserve. Contohnya tuan-puan kalau ada account, tuan-puan ada 30 gram, saya ada 25, kawan ni ada 1 gram, kawan tu ada 2 gram. Jadi emas tu disimpan di dalam bentuk pool. Pool ni maksud dia emas yang besar lah. Emas yang besar, contoh 100 kilo. Dalam 100 kilo tu, 25 gram tu adalah milik saya. Itu dipanggil emas berbentuk pool. Itu yang menjadikan emas Public Gold Gap ni, dia walaupun digital, dia patuh syariah.